Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang mendengar Suara Sekolah podcast rasmi yang membawa suara warga pendidik terus ke telinga anda hari ini. Kita bawakan satu topik semakin relawan yang bertajuk kemerdekaan. Nama saya ialah Muhammad Putra Islam Syaiful Izan dan rakan saya. Nama saya Haura Atila binti Muhammad Wazir. Hari ini kita akan mulakan dengan 10 soalan kemerdekaan. Sedia? Sedia? Apakah makanan kebangsaan Malaysia? Makanan kebangsaan Malaysia nasi kemang. Wah, betul sekali. Apakah, kita mulakan lagi ya. Apakah nama lain bagi bendera Malaysia? Jarum gemilang. Apa nama ibu kota Malaysia? Kuala Lumpur. Wah, hebat sungguh awak menjawab ya. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya. Di negeri manakah terletaknya Pulau Langkawi? Kedah. Apakah bagi nama menara tertinggi di Malaysia? Merdeka 118. Hebat juga ya awak menjawab soalan. Bagus awak. Siapakah nama mereka bendera Malaysia? Muhammad Hamzah. Boleh awak terangkan siapa Muhammad Hamzah tu? Muhammad Hamzah ialah seorang artikel kerjaya yang bekerja di Johor. Lagu Negaraku diambil dari lagu negeri mana? Negeri Perak. Tanggal bila Malaysia merdeka? Ini easy sangat ni. 31 Ogos 1957. Tentang soalan tadi, saya teringat pula sekolah kita dah sambut merdeka. Macam mana perasaan awak tentang sambut hari merdeka tu? Perasaan saya rasa sangat-sangat happy. Tapi adalah, walaupun saya pakai baju yang cantik, ada lagi orang yang pakai baju lebih cantik daripada saya. Saya kagum sangat. Ya, betul. Kawan-kawan kita sungguh menarik baju-baju mereka. Ada yang baju mereka bertema polis, pramugari, tentang baju perpakaian zaman dahulu. Macam-macam lah. Tapi tak apa, sekiannya awak dah berusaha. Selain itu, bukan je ada baju yang cantik berhias, tapi juga ada pertandingan mewarna, ada pertandingan patriotik dan ada pertandingan menyanyi. Awak ada ikut tak lomba-lomba tu? Saya ada. Saya masuk pertandingan menyanyi. Saya dapat tempat kedua. Wah, hebat sungguh awak ya. So, awak mesti merdu kan? Memang suara saya merdu pun. Awak kan ikut lomba nyanyi. Awak nyanyi lagu apa? Saya nyanyi lagu Keranamu Malaysia. Cuba awak nyanyi. Okey. Buruh, nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasuh indahnya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, megah menyusuri jalan raya. Wah, merdu sungguh ya suara. Memang patut bawa tempat kedua. Tapi saya macam penasaran pula. Siapa yang nombor 1 tu? Nombor 1 ialah Aish, Iqlil Aish. Dia anak dari Ustaz Ramli. Suara dia memang merdu. Sekian podcast